Dekat Setia Alam ni, mana yang tengah mencari pot kafe untuk me time, luangkan masa dengan family atau nak sambut birthday, ni Ena ada jumpa satu pot yang korang boleh cuba. Sebelum tu, jangan lupa follow Ena Kunyah ya. Okey, meh Ena spill beberapa makanan yang Ena kunyah di kafe Nos Setia Alam Shah Alam ni. Ena paling suka chicken tenders diorang ni, tepungan dia sedap, crispy, lepas tu atas dia diletak cheese. Dan rasa cheese dia pun macam diorang buat sendiri sebab lain daripada lain. Lepas tu macam biasalah kegemaran awam, chicken chop, yang ini mestilah kena ada kan. Dan chicken chop ni korang boleh pilih set macam ni je ke atau dengan nasi pun boleh. Terpulang lah. Yang uniknya dekat sini ada makanan dari Middle East ya. Ena suka shawarma dia, jenis tak liat dan balutan dia pun crispy dan garlic sauce dia pun sedap ya. Yang bernasi pun ada tahu korang. Nasi mandi ada, nasi hafsah ada. Dan Yazid kata rasa nasi mandi dia sedap, buttery, rempah pun tak over sangat, tak kering sangat, just nice. Dah nama pun cafe kan, untuk minuman kat sini pun ada macam-macam pilihan. Coffee ada, non-coffee ada, frappe ada, refreshing ada, air kosong ada. Pilih je. Tapi untuk pemanis mula, Ena recommend korang kunyah coklat pancake dorang. Meriah ya, korang boleh tengok sendiri. Ni kalau awet korang tengah merajuk, dapat ni mesti tersenyum balik lah. Sedap, serius sedap. Lagi-lagi coklat dia. So, korang dah tahu dah kan kafe mana korang nak kunyah nanti? Memang marem weh.